Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 28 hari bulan November 2024 Masehi, bersamaan dengan 26 Januari awal 1440 Hijriah. Sekarang ni pukul 2.32 minit petang. 14.32. Saya nak review keadaan banjir pasal rumah saya. Hujan mula-mula jatuh ya. Inilah keadaan dia. Keadaan sekitar rumah saya ni dalam rumah saya masuk tu. Air masuk ke dalam rumah tu. Dapur nak asyik nak mencecah. Nak mencecah apa? Cecah latar dapur dah. Sini dapur tu cecah dah. Air telah mencecah sana dah. Itu latar dapur tu. Satu. Oh lah, saya ada kayu ni. Tu dah kakak saya. Cikgu tu duduk situ. Dia tinggi, dia tinggi. Tapi tu lah lama rumah dia. Bawah ni kat lutut ni. Ni. Bawah ada lutut. Tidak kat lutut lagi, bawah kat lutut. Dah dah? Dah kata mana? Dah kata kancing. Ni dah kemah nanti kan masuk dalam air dah. Buruk mati tu. Ni pasti kaburuk. Motor buruk di situ. Tu kakak bersih buruk ada situ kakak tu. Namanya singa kakak tu dah tu dah. Ni ada di sini ni, Mat. Oh, ikat dah. Pokok kari ikat dah. Sama kacang apa ni? Lepas dia hujat tahu. Hidup dah aku makan kacang ni. Ni kendor air ni. Kendor elak ni. Tu motor je yang sebelah tu. Oh, alah. Oh, jauh ni. Tak nak pergi mana. Sakut habis. Tu rumah kakak saya tu. Rumah kakak saya tu. Tu ni hijau tu rumah juga. Tu lembu sadu je tu. Oh, Azli Roslan tak? No, Azli Roslan. Ada kakak dia sini. Oh, tu. Tu pelepah. Pelepahnya. Woi, lagi santai kawan. Okey kah? Woi, Sado. Mr. Sado. Lagi santai kah? Sudah banjir oh. Woi, Mr. Sado. Santai kah? Masih santai kah kawan? Sudah banjir oh. Hayya. Baik. Allah. Biar lepas ni dulu. Sok lepas ni. Satu berapa tu lagi tu okey. Tapi nampak kok bertahan lah ni, bertahan. Dia tidak tahu naik sangat lah. Dia tidak naik tiba-tiba. Tidak naik kuat lah. Ni ada apa? Yalah nak review ni. Oh, kat nenek dah. Dia berlalu. Pecek tak banyak mana. Tu keruh si air dengan karak lagi lah ni. Kat ni jenis air dan tak keruh mana. Tak macam tahun 2022. Tahun 2022. Oh, berat 2022 tu. Parah Nelo. Air parah Nelo masuk dalam rumah. Kakak ni tahu lah ni. Masih dalam keadaan pusing ya. Tadi tak gimana. Memang tak nak pergi dah. Dah cakap ni nak tak pergi dah. Ya apa kawan dia. Memang bagai dia lagi ni putus hubungnya ni. Putus hubungan dengan dunia luar. Kalau dia duduk begini. Baik orang duduk dalam pula. Orang kat sungai. Pasal banjir dia tak naik. Walaupun dekat sungai. Kawasan tinggi. Tak naik air. Kawasan tu. Oh ni. Lepas tu
Okey, sekadar itu saja. Buat masa ni, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.